Awak rehat dulu. Dah betul-betul sembuh tangan awak tu baru awak datang office, okey? Ya, mana boleh macam tu. Saya baru je masuk praktikal kat situ. Tak apa macam ni. Lusa saya masuk kerja. Tak bolehlah nak duduk lama-lama kat rumah. Sagi kalau saya rindu kat Mak Encik, tak dapat tengok muka Mak Encik sehari saya tak boleh duduk. Awak diamlah. Saya meluatlah. Awak jangan try saya, boleh tak? Awak bukan level saya. Main level-level pula. Bukan kita main game pun nak main level-level. Ni, cinta, dia tak boleh nak bandingkan dengan harta. Siapa cakap pasal harta? Lepas tu? Sekarang ni saya cakap pasal umur. Umur awak tu kecil lagi. Saya ni jauh. Awak dah macam adik-adik saya dah. Berapa umur? Dia tanya umur pula. 37, dah tua dah. 37. Okeylah tu, saya 25 tahun. Beza dalam 12 tahun. Okey. Apa yang okeynya tak okey. Perangai awak macam budak-budak. Saya tak suka. Dah lah. Saya malas nak layan awak. Saya tak minat dengan budak muda. Sekian, terima kasih. Itu kan contoh, Mak Encik. Saya nak balik, okey? Nanti kalau nak shishi ke, apa ke, tekan button tu. Okey? Mak Encik. Apa lagi? Okey. Saya janji dengan Mak Encik, saya akan buat Mak Encik betul-betul jatuh cinta dengan saya. Jangan berangan. Awak tak kenal saya siapa tau. Serius saya cakap, awak cuma akan buang masa.